Actually Hawa tak pernah terfikir apa-apa pun until lately ramai orang cakap, tak rasa orang takut ke? Kenapa nak takut kan? Hawa tak garang lah. But in a way Hawa rasa sebab antara kesibukan pun antara sebab apa-apa kawan tak dapat diteruskan lah. So Hawa pun tak reti nak reply message cepat. Sebab Hawa kalau kerja balik kerja, alamak penat tidur. So masa tu antara punca jugalah. Tak ada. Hawa belum lagi ada yang sesuai untuk Hawa nak kenalkan dekat mak ayah lah. Bagi Hawa, selagi tak ada insan tu, tak kenal kat mak ayah, belum lagi lah. Dianggap serius lah. Hawa berkawan je lah dengan kawan-kawan. Dengan kawan-kawan. Dan Hawa macam mana? Itu cerita dia. Itulah sebab Hawa kan banyak bersukan kan. Macam seronok jugalah kau dapat lari sama-sama. Okay, so nombor 1 suka lari sama-sama. Nombor 2 suka menyelam sama-sama. Nombor 3 suka hiking sama-sama. Nombor 4 suka naik basikal sama-sama. Nombor 5 terima Hawa seadanya. Hawa pun boleh terima dia seadanya. Comel. Dah lah. Hawa tak nak paksa, tak nak rasa pressure. Kalau masanya tiba, jumpa orang yang alhamdulillah okey untuk kahwin. Ada yang mendekati ke ataupun seramai ke? Allahu Akbar. But dia cakap tak adalah, mak ayah dah jaga dia kecil, so we want what's left. Ayah Hawa pula dia kata find someone yang you boleh anggap dia macam your best friend lah. Sebab yelah, my parents pun alhamdulillah dah 39 tahun kahwin. I want a marriage like that lah.